Pihak polis kini mengesan seorang lelaki selepas videonya bersama seekor anjing di dalam sebuah restoran makanan halal 24 jam tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Segamat, Superintendent Ahmad Zamri Marinsah berkata, pihaknya mengesahkan telah menerima satu laporan daripada pekerja restoran Natasha Nasi Kandar Penang di Segamat Baru. Katanya, kejadian berlaku pada 11 Mei lalu, kira-kira jam 12 tengah hari. Difahamkan pekerja restoran berkenaan telah tampil ke Ibu Pejabat Polis Daerah Segamat bagi memberi keterangan dan menyatakan peralatan serta kerusi terlibat telah pun dibuang. Tambahnya, usaha mengesan suspek dan siasatan lanjut sedang dijalankan oleh pihak polis bersama Majlis Perbandaran Segamat di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1970.